Firstly, Alhamdulillah. Sebab filem bukan hantu biasa-biasa. Dapat rezeki yang rasa macam syukur Alhamdulillah. Di kutipan is okay for me. Tapi untuk budget yang saya buat filem ini tak pernah cukup. Tapi apa-apa, syukur Alhamdulillah. Yang I rasa macam yang tak cukup is pawagam. Kenapa pawagam bagi saya 1 minggu je. Kalau filem tu stay lama-lama lagi, mungkin saya akan dapat kutipan yang lebih daripada yang saya sudah dapat. Tapi syukur Alhamdulillah. Apa-apa yang saya dapat, ada banyak-banyak filem, local filem yang tak ada budget, yang tak dapat kutipan macam filem saya. So syukur Alhamdulillah apa-apa yang saya dapat. Okay, so kita faham filem tu shoot 2 kali. Yeah. So costing dia 1 juta lebih. 1 juta lebih, yes. Tapi bila ditayangkan seminggu saja dan hasil orang kata pulangan dia pun tak balik modal. So, macam mana, apa yang you rasa? Sedih atau peralat tak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. I tak nak sedih sebab apa-apa Allah bagi saya selalu bersyukur. Walaupun rezeki tu tak pernah cukup. Tapi itu bukan sebab kenapa saya nak putus. Saya tak akan putus asa. Ini macam minat saya. Kalau putus, saya tak bagi good example lah. So, filem tu sudah jadi macam tu. InsyaAllah saya tak akan putus asa. Saya baru nak buat apa ni? Kita baru nak release filem baru. Apa tajuk filem tu? Bibi. Apa masuk Bibi? Orang tunggu dulu. InsyaAllah bagi tahu korang bila filem tu sudah siap. Sedih tapi tak akan putus insyaAllah. Habis macam tadi you cakap pihak pawagam hanya berikan kebenaran seminggu sahaja. Seminggu saja. You ada tak bertanyakan kepada pihak pawagam untuk kenapa orang kata memendekkan masa tayangan tu ataupun tempoh tayangan? Faham. Ada so many sebab kenapa behind filem saya. Filem tu sudah jadi viral. Tapi pawagam also, dia semua orang ni business minded. Kalau filem awal tak ada ramai orang datang tengok filem macam all empty ke, atau tak ramai orang tengok filem tu. So macam mana? Sinema saya faham lah. Mungkin filem baru insya-Allah yang selalu support Abang Sado, insya-Allah filem baru saya tak akan kecewakan you guys insya-Allah. Ke sebab macam ni Habib, sebabkan you mungkin pengarah baru di dalam Malaysia, menyebabkan mereka takut untuk membenarkan you ataupun filem you, karya you untuk berada lama di dalam pawagam. Masya Allah, itu sebab kenapa jadi macam tu. Saya ni bukan orang Malaysia, penggara yang baru di Malaysia. So bukan semua orang percaya, oh kalau kita pergi tengok filem dia ni macam mana, rugi duit ke atau apa-apa. Tapi syukur Alhamdulillah, ramai semua orang yang pergi tengok filem ini, semua komen Alhamdulillah, semua good positive vibe. Sebab ini saya tak nak putus lah. So filem baru insyaAllah yang selalu support saya, tunggu dulu. Dia tahu you dapat sokongan penuh daripada peminat you di media sosial. Alhamdulillah. Tapi Habib, bila dalam masa yang singkat you tidak berputus asa untuk menghasilkan filem yang baru pula. Filem yang